sini kita ada Omo.E5 iaitu kereta EV lah. Kita cuba charge pakai 3 pin charger sahajalah. Yang ni dia power dia cuma satu yang dalam tak mampu banyak. Jadi kita charge dia, saya tengok dia cuma 2 kilowatt sahajalah. Dan dia tak meletup apa lah sebab tapi tak meletup lah. Okay, kita charge. Semalam kita charge last pukul 7 suku dekat malam lah. Sekarang dekat pukul 1 petang. Lebih kurang hampir 18 jam lah. Tengok berapa bateri dia. Tadi kita dah baru saja on. Semalam last 29% lah. Baru 80%. Maksudnya dia tambah 51% sajalah selama 18 jam tu. Nampak tak? 80% sajalah. Tapi bila kita on dia memang slow charge. Bila kita off power dia senang boleh pergi sampai 2 kilowatt lah. Kat situ lah, dia boleh 2 kilowatt lah. Kalau boleh yang plug atas tu, yang tukang wiring tu jangan campur lah dengan plug lain. Biar dia kosong sajalah. Okay, dalam 18 jam kita charge daripada 29 hanya 80% lah. Maksudnya dia tambah 51%. 3 pin wall charger tu lah. Okay, itu saja perkongsian kita hari ni. Okay, kita nak tunjuk macam mana cara nak buka dia sebenarnya. Dia tak boleh terus tarik. Dia tak boleh nak terus tarik. Cara dia sebenarnya, even kat mana-mana tempat pun, kita lock dulu. Kita unlock balik. Kalau kita boleh tarik. Itu cara charge dia enter. Okay, itu saja tips. Kita buat power.